darah ni fungsi nutrika. Siapa dalam ni gula dia ada tinggi sikit? Saya tak nak tanya siapa ada kencing manis. Siapa yang gula dia tinggi sikit? Ada tak? Ke semua normal? Ada. Ada kan? Okey lah. Okay, tak payah. Okey? So, kawal gula dalam darah. Bahan apa yang membantu? Kita tengok dekat sini. Moringa, L-arabinose, peria katak dan juga jagung. Sekarang ni ada orang-orang yang berusia, orang-orang tua dia beli moringa. Moringa untuk kawal gula, betul tak? Tapi kalau you beli teh moringa je, you dapat khasiat moringa je lah. Yang lain tak ada. Nutrika ada semua. Betul tak? So lagi jimat kalau you beli nutrika. Saya nak cerita sikit pasal kencing manis. Kencing manis ni sekarang hampir semua orang anggap penyakit ni adalah penyakit normal. Sampai ada orang kata, alah umur 40 tahun nanti kena lah tu. Betul tak? Betul. 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 Dah jadi macam penyakit wajib kena lah. Siapa tak kena tu memang hebat lah. Okay? So apa dia kencing manis ni? Kencing manis berlaku apabila gula banyak sangat dalam badan. Dulu kita belajar dekat sekolah, gula ni adalah orang kata punca kepada tenaga, betul tak? Gula ditukarkan kepada tenaga. Tapi saya ada soalan. Kenapa orang yang ada kencing manis badan dia lesu? Padahal gula dalam badan ni banyak ni. Sepatutnya tenaga tu banyak. Tapi kenapa orang yang ada kencing manis petang je dia nak tidur, dia nak layan drama je. Kenapa? Betul tak? Lesu tak? Lesu kan? Kenapa lesu? Gula banyak sebab gula yang banyak tadi tak ditukarkan kepada tenaga. So gula tadi dia stay dalam badan tuan-puan jadi gula yang jahat. Sebab itulah lesu. Makin lama makin lesu. Susut badan, nak makan pun tak lalu. Dah lah cikgu pula. Dah lah doktor ni suruh kawal makan tadi. Kita pula selera makan pun tak ada. Terus tak makan. Lepas tu badan makin lama susut. Betul tak? Selalunya macam tu. Nenek saya pun macam tu. Nenek saya cerita sikit. Dia ni orang yang kerja kerajaan tau. Masa kerja sangat aktif. Main bowling, main badminton. Sangat aktif. Tapi bila dia pension 58 tahun, baru duduk rumah setahun yang pertama lepas orang kata pension tu, badan dia drop teruk. Lesu. Orang datang open house dekat rumah, kenapa ni? Macam sakit je padahal tak ada sakit sangat pun. Cuma kencing manis tadi. Dia lesu. Tapi bila kita bagi dia nutrika, dia dah boleh naik ETS sorang-sorang daripada Alostar pergi KL melawat cucu dia. Itu power dia. Okay? Lagi satu saya nak cakap, kencing manis ni dia bahaya kenapa? Dia punca kepada 3 penyakit kronik. Yang pertama, kerosakan saraf. Selalu kencing manis kebas-kebas, betul tak? Kebas-kebas. Lagi takut kalau kebas tu sampai ada luka pun dekat kaki tak rasa. Sampai jadi macam ni. Dia yang jadi macam ni tuan-puan, kenapa tau? Punca dia mula-mula ulcer je, ataupun jalan-jalan terpijak paku. Dia pun tak rasa. Tiba-tiba anak dia tegur, kenapa darah tu? Alah tak rasa. Tu yang bahaya. Bila tak rasa maknanya apa? Saluran darah ke situ tak aktif. Bila tak aktif, rasa-rasanya penyembuhan berlaku tak? Dah lah, darah yang lalu dalam badan tu darah kotor. Darah kotor dia orang kata lalu pula dekat luka. Jadi apa? Merebak lah. Sebab tu mula sikit je. Mula dia pergi menanam ke apa ke, terkena pasu sikit, lama-lama naik kena potong. Betul tak? Terpaksa potong sebab dah tak boleh nak buat apa. Tu punca dia. Yang kedua, kencing manis bawa kepada sakit buah pinggang. Saya ada juga jumpa, dia kata pakcik tak naklah makan buat hospital. Tak nak makan buat hospital, buat sakit buah pinggang je.
So dia buat apa? Dia rebus-rebus herba. Rebus-rebus herba tu bagus. Daun rambutan lah, daun durian Belanda lah bagus. Tapi satu yang dia salah, ubat hospital bukan satu-satunya punca kepada sakit buah pinggang. Satu-satunya punca kepada sakit buah pinggang itu sendiri adalah kencing manis. Sebab darah orang kencing manis ni dia pekat sikit. Bila pekat, buah pinggang kita ni kena bekerja keras untuk tapis darah tadi. Kalau dia kena bekerja keras dalam tempoh yang lama, agak-agak dia jam lah. Jam lah. Nutrien badan pun tak cukup lagi, nak kena kerja keras lagi, jam.